Imi muka tak puas hati masuk stroller baru. Tengok tag pun tak buka lagi. Nampak? Tag pun tak buka lagi, baby. Baby. Oh, not impressed. Not impressed. Naga dah lapar. Kau hasau. Ya, naga dah lapar. Si Mei jom makan jom. Uish, banyak ni je kan, RM50. Nampak macam menarik. Lepas tu bila sampai macam ni je. Biasa. Dah khabar dia. RM50 dia aku rasa tadi banyak. Sampai macam ni je. Lah. Kita orang baru beli stroller ni. Nangis baby. Tengok ni, tag pun tak tanggal lagi ni. Ni. Stroller ni sumpah ringan. Like 2 kilo something aja kan. Bawah daripada 3 kilo. So ringan. Kita punya yang roaming tak ada ni. Beli dengan airline. Beli dengan airline. Tengok balik. Nah, tak boleh. Kena ke kaunter sebab kita ada baby. Oh ya? Kita ada infant lah. Nak online check in tadi pun dia tak lepas. Dia kata ada infant. Please go to counter. Bye baby. See you on other side. Kita dah selesai check in. Ya. Senang lah. Dia punya orang dia sangat membantu and sangat-sangat very very helpful, very peramah. Cakap lembut je. Tergoda aku. Tak adalah, dia perempuan kau, bukannya yang lelaki. Kita tidur lah. Ya, tapi dah orang sabar. Tapi dah selesai. Ya, Ryan sangat bagus sebab cakap very very soft spoken punya person. So kita dah settle check in. So now kita terus masuk lah immigration lah. Tak ada tempat immigration. Boleh lah masuk dulu. Sebab nak tengok dekat dalam ada apa. Punyalah cari coklat ni €1. Kat sini je ada jual. Dubai coklat, buy to get 15%. Oh, RM188. Okey lah, not bad harga dia. Nak try satu. Betul lah. Bawa coklat ni. Kita beli coklat tu. Bukan dekat Europe tapi dekat sini, dekat airport Malaysia. Puas aku cari kat sini je. Kita orang kalau pergi mana-mana, pergilah mana-mana airport pun, mesti akan Daddy jangan Daddy. Mesti akan try perfume. Busuk ke? Tak, botol kosong. Oh, botol kosong. Okey. But still kalau jatuh nangis aku. Yang ni Mira pengsan dah tidur letih. Tengoklah parent dia try. Oh, banyak perfume. Ni mak dia saja Daddy keluarkan berapa banyak you test. Laki aku lagi tak nak kalah weh.
Aku tengok banyak. Ini baru suami kita je. Tengok. Ada lagi sebelah poket dia. Watch out. Banyak gila macam business card. Ini campur dengan bini je. Banyak kabur banyak. Mana tak pengsan anak. Anak macam tidur dulu malah layan parent. Kalau first time dapat seat berdua macam ni. Orang lain seat bertiga kan. Special berdua je. Belakang pintu exit terus. Dia pintu terus. Exit pintu terus. So ada dua seat je first time. First time kita masuk Vietnam Jet Air. Tapi dia punya seat memang luas gila. Tak macam AirAsia. Seat ada tempat kaki lagi. Kalau AirAsia ni dah ngam-ngam dah dari sini. So just nice je. Tak sempit sangat. Tak ni sangat. So ada banyak lagi ruang. Ada like sejengkal macam ni. Sejengkal daripada business kita. So kalau korang naik flight yang dia auto dia akan kat sini. Dari sini tak buka. Lepas dari sini turun nanti baru kena pulang balik. Biasa stroller dia keluar dekat luar daripada pesawat kan. Kali ni tak ada. Sekarang dia pergi pick up sebab ada airline. Tengok airline. Ada yang bagi dekat depan. Keluar je pintu pesawat dah dapat dah. Tapi yang ni kena macam pergi cari dekat tempat keluar. Tengok ada ramai orang kan. Stroller Imi dah sampai dah. Tapi beg tak sampai-sampai lagi. Imi dah beg mood dah. Dia nak tidur. Aduh, manalah beg ni. Oh, finally dah sampai. Thank you Daddy ambilkan. Ambil anak kau. Sekarang kita tengah tunggu taksi. Kita tengah nak panggil Grab. So kat sini tempat menunggu. Betul kat luar daripada gate ni kan. Gate A1 ni kena tunggu dekat nombor 8. Kat sini tempat tunggu Grab. Dia bukan double line, dia dah triple line dah. Những năm tháng dài, niềm đau vẫn còn trên vai. Cố quên hết hiện tại, vì sao mình vẫn nhớ ai. Bước đi giữa cuộc đời, khi em gặp tình yêu mới. Trong em luôn sợ rằng tình yêu là những nỗi đau. Em còn chưa quên được bóng của người xưa ấy. Những yêu dấu đong đầy, giờ đây chỉ là khói mây. Anh mang đến hy vọng rồi mang cho em bao tổn thương. Để mình em ở lại hụt hẫng với những yêu thương. Bagus gila orang ni tolong angkatkan beg. Beg kita orang berat. Ni hotel kita orang. Oh my god. Sesak gila weh.
sampai. Okay, first of all kita dah dapat beg kita. Okay, ni bilik kita untuk satu malam. Okay. Actually hotel dia sangat cantik sebab dia boutique hotel. Tengoklah, dia hias kepala katil tu dengan loceng. Kalau Imi main loceng tu sumpah memang meninggal kita malam ni. Ding 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 ding. Kan Imi jangan main loceng tu, okay? Sumpah ada bunyi ke? Cuba try. Tak ada. Ada doh. Jangan dah. Memang Imi belajar nanti cara ni. Memang dia ting semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh my god. Ada 7 rings. Ring bell. Lepas tu kat dalam tu toilet. Ni ada TV 32 inci macam tu. Lepas tu memang nice even though dia small. Lepas tu ada yang gambar-gambar macam ni. I think like the whole hotel is like that. Ada dihias dengan gambar-gambar area Hanoi ni. Gambar lama. Lepas tu ada aircon. Cantik even though dia small kan. Comel gila, sumpah detail. Dia punya tempat side cabut kasut dia. Dia punya side table dia letak tempayan. Dia letak tempayan dengan ada apa tu, hair dryer. Lepas tu ada lampu tidur dekat sini. Tidur. Lepas tu kat situ dia ada bagi ni tau. Surprisingly, usually kan hotel-hotel kasih apa tu macam slipper kain apa tu, macam slipper biasa tu macam merek kan, slipper pakai buangan. Ini dia pakai bagi slipper getah. Ni aku tak rasa boleh bawa balik. Kalau bawa balik ni confirm dia charge. Lepas tu dia ada kettle, dia ada tisu, remote aircon, remote TV. Lepas tu ada air lah, air mineral. Lepas tu ada yang teh, cup tu semua dia gantung. It's not really big room, but I think it's cozy for us for one night only. And katil dia besar gila. I think this one is king. King kan? Lagi besar king. Yeah, I think lagi besar pada king. Maybe this one is super king. Sebab besar. Lepas tu let's go. Let's go to the toilet. So toilet dia ada terbahagi 2. Kalau korang tengok sini. Bersih ke? For me ada nampak kesan yang tu, but it is okay sebab ni hotel murah. I cannot complain much and I think this is okay actually, and sangat cantik. Lepas tu tengoklah dia punya kabinet. Sinki dia kat sini. Lawa lah. Pasal ada tower dia letak kat situ. I think I won't complain much lah. Just nice, just cantik je. Ada bathtub kat dalam ni semua. And dia siap bagi sabun. Untuk satu malam bayar dalam 100 lebih macam tu. Nanti I akan share, akan letak dekat tu berapa harga jadi I buat tu. Ni bagusnya dia ada 2 bilik dekat setiap tingkat. Lepas tu dia ada lift dekat sini satu lagi dekat belah sana. So bila dia keluar lift je, terus nampak ada 2 bilik ni. Những năm tháng dài, niềm đau vẫn còn trên vai. Cố quên hết hiện tại, vì sao mình vẫn nhớ ai. Bước đi giữa cuộc đời, khi em gặp tình yêu mới. Trong em luôn sợ rằng, tình yêu là những nỗi đau. Em còn chưa quên được bóng của người xưa ấy. Những yêu dấu đong đầy, giờ đây chỉ là khói mây. Anh mang đến hy vọng rồi mang cho em bao tổn thương, để mình em ở lại hụt hẫng với những yêu thương. Motor belakang. Like
Biasa dekat Malaysia ada satu hala je tau. Ini like 2-3 hala sekali dia macam tapi masalahnya diorang ni macam okey tak apa, lalu je, nanti kita orang elak kau. Itu masalahnya. Tapi pasti kita takut lah sebab kita dekat Malaysia tak biasa macam tu. Tapi diorang boleh kawan dengan apa tau, dengan dekat Indonesia. Sebab Indonesia macam ni juga kan. Yang diorang suka gila horn. Like sangat suka horn. Oh my god, so scary sebab macam apa tu, bawa email, bawa baby kan. And lepas tu kan yang paling stress tu, dia punya jalan tak proper tau. So macam if you nak bawa stroller ke apa kan, you lupakan sajalah. Sebab jalan ni memang tak ada pejalan kaki yang sesuai. Dia ada tapi jadi parking. Ada tapi dia jadi parking motor. Sama ada jadi parking motor ataupun dah rosak dah pun jalan tu. So motor, macam kereta kedai makan. kereta kedai makan semua. Orang parking tepi jalan. Orang parking bas tau tak kat tepi jalan. Bukannya diorang parking kereta kecil ke apa, tak. Diorang parking bas kat tepi jalan. So kau faham? I mean like at first kan we decided untuk punya apa tu tak tahulah kan. Tapi at first both of us decided macam nak drive sendiri kereta. But I think kalau tengok situation macam ni, jawabnya apa tau? Jawabnya memang kita orang upah driver je lah. Tak sanggup takut. Tengok jalan dia agak memeningkan. Belah sini korang ada 3 lane kalau korang perasan. 1, 2, kat sana 3. Memang sangat memeningkan. So kalau rasa macam nak drive dekat apa tu, Vietnam ni I don't think so lah. Sebab macam bukan masalah berani tak berani tau. Ini masalah macam bahaya gila. Orang Vietnam je aku rasa yang boleh drive dalam ni, kat sini. Sebab diorang macam pon macam mana pun diorang tak accident. Diorang relax. Damn, kita kena lintas ni ya. Boleh berjalan hijau. Hari. Kau tengok tu, hijau pun dia jalan. Setelah aku diorang ni. Oh gila, kafe dekat Vietnam ni. Satu yang pasal Vietnam aku rasa boleh puji dia punya kafe. Jalan aku rasa tak boleh puji. Aku takut. Tapi kafe dia memang kau kena puji lah. Sebab diorang sangat kreatif. Ya, hias kafe ni. Tapi kalau perasan lah kafe-kafe dia, bangku kan, semua kecil-kecil macam tak ikhlas semuanya duduk. Dia macam nak duduk boleh tapi tak duduk dalam. So I said dia punya jalan kopis gila. Tengok ni lane pertama. Ni lane pertama pergi belah sana. Ni lane kedua pergi belah sana juga. Okay. Tapi korang tengok lane ketiga. Lane ketiga belah sini. Saya rasa even Grab pun tak boleh tolong Even Grab pula, even Waze pun tak boleh tolong, tahu tak? Confused. Nasib baik beli baik dia stroller yang berat dia tak sampai 3 kilo. So bila Ime tidur macam ni, dia angkat macam ni je. Kalau yang Nuna tu memang tidak mampus. Memang kena angkat 2 orang sebab Nuna tu berat tau. Tak sia-sia kita orang pergi gym. Sumpah macam ni jalan nak pergi sewa kereta. Sekejap kita kat jalan. Ini pun dah tertidur. Apa dia? Belakang tu. Kita ikut Google Map. Ya, ni rumah orang. Dia orang macam duduk jual in one place. Ni macam rumah orang. The driver comes or not? The contractor? Yes, someone. Tadi kita orang jalan kaki kan. Lepas tu, oh my god, tak sanggup 2 km tu jalan kaki. Sumpah macam perang dunia tu tak. It is so scary. So tomorrow kita orang book kereta. At first nak book kereta tu, kita nak ingat nak drive sendiri lah sekali. Sumpah tak boleh. I don't think so sesuai untuk jalan
untuk korang sendiri. So I think it is better korang hire je driver. So kat sini tadi dia cakap tadi tu satu hari driver dia $100. So okay lah, tak kisahlah. So I think right now we are going to the railway station punya apa tu? Cafe pula. Kita orang buat photograph. I kan tadi masa awal tu kan nampak berkabus kan. Ingat kan macam cuaca sejuk sangat ke sampai macam berkabus macam tu. Rupanya tak weh. Baru keluar tadi dekat berita dia. Rupanya air pollution. And sangat tak sesuai untuk korang jalan dekat area all quarter Hanoi ni dengan bawa stroller budak. Sumpah tak sesuai. And sangat-sangat bahaya sebenarnya. Jangan tiru aksi kita orang tadi tu. và những ô cửa sổ lớn với các khu lưới đen. Các ô cửa sổ lớn khiến không gian trở nên rộng và Sumpah random sebab dia dekat jalan besar. Lepas tu tiba-tiba macam hello kat sini tengah-tengah ni. Ellos son eso. Okay, I put one there. A little black one? Yeah. There it is. Let's watch it. Oh my god. Kalau dia orang kumpul apa tu? Dia orang letak yang macam penutup botol tu dekat apa tu? Rail station untuk macam lenyek kan rail track. Dia orang letakkan dekat rail track untuk macam lenyek kan. Thank you. Ni apa? Kopi kan? So dia order kopi, I order sak kopi. So itu sak kopi. I was expecting macam apa tu sisak ke apa? Tapi tak macam sisak pun. Dia memang legit macam kopi letak garam. Tak ke kopi? Ini kopi. Ini aku tak. Ini kopi. Not bad. Man tak pelik pun sebenarnya. Macam manis. Tu lah, extra macam manis tapi tak manis pun. And dia orang kata macam berlemak kan. Yes, berlemak. Tapi tak adalah macam berlemak. Dia sampai rasa macam nak termuntah. Có nước ra như nào đấy, ăn có chịu đâu. Ini dah goncang, tadi tak goncang. Baru okey. Bila dah kacau baru okey. Kalau tak kacau tadi tak rasa pelik benda tu. Apa benda tu? Penutup botol tu. Itulah penutup botol yang diorang lenyek tu. Tunjuk you. Botol-botol. I don't know, it's by the phone or something. Simpan pun tak ganti. Simpan pun buat berkarat je eh. Imer. Imer. Baru apa
first big travel lah daripada keluar daripada Kanada. Sebenarnya diorang tak pernah keluar lah. Memang tengok ni. Ini lagi cantik. Sini diorang buka sampai pukul, ada yang buka sampai pukul 12 malam. Tapi kita orang dah caw dah sebab last trip dah habis dah. Last trip train kalau korang perasan tadi dia lagi panjang daripada train biasa. Yang awal first tu dia kepala train je. So we going back. Mai tunjukkan you guys. Rupa-rupa kafe lain kat sini. So lawa ada. Ni kat sini lawa. Ha? Tu, tapi alah nantilah. Sedih lah sini lawa kalau ambil ni. Tapi mesti kena bayar minum lah. Tak kena bayar minum pula. Kita orang on the way nak pergi dekat diorang punya mart pula. Sebab kita orang tak ada air mineral. Kita orang tak ada stok air mineral. So nak pergi beli stok air mineral dekat Circle K. Kat sini banyak. Apa tu mat dia nama Circle K. Circle K ni ada dekat mana? Dekat Indonesia juga. Tak silap. Sekejap nak ringkas. Aku risau tak aja. Ready. Cepat ringkas je lah. Okay. So the tips and tricks untuk lintas ialah just pejam mata lintas. Dia tak ada. Pocari Sweat yang kita minum kalau ciri birit dekat Bali. Saya pernah nampak. Ya. Nak Kedai mana? tak tahu nak ambil apa ke tak. You ambil apa? Saya apa? Mana siapa? Oh, aku kat tak ada je bang. Dia tak kisah pun kat mana ke apa, you turn je. Macam mana pun orang dia akan tetap kasih jalan. Entah apa pandai kau lah. Nampak? Tak perlukan roundabout. Tak perlu roundabout pun. Tak perlu roundabout, tak perlu traffic light, tak perlu. Good morning. Hari ni kita nak pergi makan breakfast. Day 2 dekat Hanoi. Patutnya bangun pukul 5.30 pagi tapi kita orang tak bangun. Siapa tak bangun? Siapa tidur paling lambat sekali? Bangun paling lambat sekali. Okay. Ini. Okay, surprisingly dekat Hanoi sangat-sangat sejuk 24 darjah Celsius ni kan tak sejuk lagi, bila malam lagi sejuk gila. So now nak pergi makan breakfast. Di bilik orang weh. So jom. Dia kata kena naik sampai tingkat 8. Lepas tu panjat anak tangga. Mix. Okay, ada pot. Mak hujan lah pula. Tak apalah, tengok setakat tengok sini je. Lagipun tak ada tempat sangat pun sebenarnya nak makan kat dalam ni. Atas ni. Tengok dia berkabus tau. Tapi cuaca sejuk. Cuaca memang sejuk. Cuaca memang sejuk ala-ala Cameron. Tak boleh bayangkan atas macam mana tu. Apa?
Ha? Rumah tu cantik dia buat. Rumah. Oh, kat sana. Kalau korang perasan kan, diorang punya rumah kat sini kan, dia kurus tapi tinggi. Dan rumah diorang wajib ada rooftop. Macam ni lah. Setiap rumah diorang wajib ada rooftop. Bangunan diorang semua kurus-kurus tinggi tapi wajib ada rooftop. Okay, jom lah kita bangun bawah. Mimi. Pakai roti dengan cheese tu. Okay. Những năm tháng dài, niềm đau vẫn còn trên vai. Cố quên hết hiện tại, vì sao mình vẫn nhớ. Kita on the way nak ke Tashwa. Maybe. Những năm tháng dài, niềm đau vẫn còn trên vai. Cố quên hết hiện tại, vì sao mình vẫn nhớ. Sekarang kita berhenti dekat sini dulu. Sebab driver kita dekat sini ada toilet. Lepas kat sini lagi murah juga kalau nak beli air. So kita ambil personal driver untuk selama 4 hari pergi ke Tashwa. Sebab tak rasa boleh bawa kereta dekat area Vietnam ni weh. Sumpah diorang punya cara driving skill memang sangat-sangat mantap. Even though abang pernah bawa pergi Bali and Bangkok pun rasa macam cannot do this. Lepas tu banyak polis kan kat sini kan. Banyak gila polis traffic dia. So semalam sebelum book kereta tu, orang owner dia macam bagi tahu, okay, this is the rules in Vietnam. You cannot do this, you cannot do that, you cannot do that. Banyak gila dia punya list. If you do this, you kena saman. If you do that, you kena saman juga. Macam semua sana sini saman, tak apalah, terima kasih lah. Kita hire personal driver je lah, senang. Pasal I tanya dia, if let's say anything happen to the car lah, kalau kena saman ke apa benda kan, akan kita orang kena tanggung kan. Dia cakap tak, memang 100% kat driver tu. So macam okay, tak apa. Baik hire personal driver kan, at least macam kita tak perlu risau. Tambah few hundreds je pun. Dia pun I think is quite cheap. Sebab untuk $100 untuk sehari, okay lah. Mana dapat $1 sehari. Bawa kereta Innova lagi weh, very selesa. And diorang bagi car seat untuk Imi for free. Siap bagi air free lagi. Jadi sekarang berhenti sekejap dekat ladang teh. Nak sebut I'm not sure, tak reti sebut nama dia. Apa? Tapi ni lah, dia punya tempat parking dekat sini je. So tu tempat nak naik dia kat sana, panjat tu. Kita panjat naik kat sana. Bolehkah stroller? Stroller brand Cooper ni boleh tolak kat atas. Kita tengok. Kita biasa dengan Nuna kita dah boleh bawa.
Penat, aku bawa anak aku sampai Vietnam. Dia tidur weh. Imi ni ada satu tau. Dia punya specialty dia ialah janji tempat tu sejuk, dia akan tidur. Jom balik. Ada lagi bag nak kena bawa. I bawa bag lah. I bawa bag, you bawa email. Tak apa. Tekan jatuh kan. Okay. Pasport ada. Phone tak apa, letak jom. Jom kita turun. Kita nak pergi ke pokok ni. Dari sini. Kita tengok berapa lama. Ni lagi. Penat aku lagi naik bukit. Gila cantik lah atas ni. Ni pokok suatu. Pakai slipper je tu. Slipper yang stokin ni. Ya pokok. Boleh shortcut lagi saya. Kalau penat ni. Boleh je. Layan. Ni trik dia. Kaki kena sengit. Boleh grip. Tengok boleh curang. Boleh tahan curam dia. A few moments later. Dah sampai. Tersusun Suez. Naik. Berkabus. Naik dia tak teruk yang apa tu? Yalah lain ada lagi curam kot. Macam dia kalau you drive confirm tak sampai. Tak sampai lagi. Tak sampai lagi lah. Biasa. Yes, finally. Yay. Let's check in. Finally sampai juga. Oh my god. Time to check in.
Yang tempat check in dia. Yang kata kat atas tu. Meninggal aku. Oh, okey, bawah ni. Hello, hi. Check in Agoda. Yeah. Love Skin by us. Love Skin or Nabila. Yeah. What's her name? Wait, Nurul Nabila. Nabila. Yeah. Nabila. This one. Cái này chưa. Okay. Cho em mượn hộ chiếu. Hả? Passport. Passport, okay. Em dình luôn đấy. Bảo sáng mai là lên. So got 3 passports. Trinh ơi. Trinh. 1 baby. Đây anh. Confused. Xả cái vali này à? Okay, wah. Lawa. Alhamdulillah dah sampai. Oh my god, sepanjang perjalanan you bagi reaction muka you. Bagi reaction muka masa reaction. Oh my god, lupa. Laki aku tak ada reaction. Tapi reaction dia, tahu tak, muka macam macam ya Allah macam tu like sepanjang perjalanan sebab memang scary gila. Lepas tu diorang dah lah ada jalan baru nak buat lah. Memang gaung ni semua. Lepas tu ni bilik kita orang. Sekejap dah tunjuk dulu bilik kita orang. Ni anak yang si Comel ni on time dia bangun. Jadi kena tukar pampers dia dulu. Orang luar boleh nampak kita ke apa? Dia ada hitam dia ada. So tadi kan kita ada 4 beg kan. 2 besar 2 kecil. So yang 2 besar ni budak 2 orang besar angkat. 2 kecil ni budak kecil angkat lah. Yang kita bagi tips lah. Kesian kot. Sepanjang perjalanan tu, oh my god, kesian gila. And diorang budak tu macam happy lah. Kalau ikut convert di Malaysia tak banyak pun. Rasanya dalam I bagi 90,000 dong. 20,000 dong dah dong. Ha? Ada 20 lebih kot macam tu. Tak apalah, macam sedekah lah anggap kan. Happy, suka tengok diorang macam tu. So ini adalah pemandangan luar kita. Kita share dengan bilik sebelah punya balcony juga. Tengok depan dia berkabut, ya Allah sejuknya kan. Patutnya plan kan masa sampai kan nak tengok sunset, nak keluar balik tengok sunset. Tapi tak apalah. Aku pun kesian dengan driver. Kasih banyak. Tukar pampers. So satu kata untuk mami, satu kata untuk daddy. Kenapa? Gerah. Okay, atas standard. Ini macam dekat Goda kan, ni yang paling macam okay. Yang paling mahal ada dekat Tasha. Kita review bilik sebelum kita start makan sebab kita kejap lagi kita nak panaskan makanan. So yang ni dia bagi teko untuk buat teh. So ni teh dia. Dekat label of teh. I don't know what is this. Teh apa tak tahu. Lepas tu tisu, air minum. Lepas tu kat sini tirai. Tadi ada pemandangan tapi kita tutup. Kita tutup lah tirai. Lepas tu dia punya, tengoklah dia punya atap. Dia buat pada apa tu? Mengkuang you. Daun mengkuang I'm not sure. Okay, lepas tu kita ingatkan dia tak ada bagi heater tau. Tapi rupanya bila kita orang check,
Tak macam cari juga heater dia kat mana. Dekat sini punya heater dia. Ada bag heater dia. Sebab ada pernah baca review customer dia kan. Macam diorang kena invest bag heater ni. Sebab sejuk sangat kat sini. So which is I think bagus lah. Diorang dengar customer yang complain tu kan. Lepas tu dekat dalam ni. Dia ada bagi apa tu? Almari. Pasal tempat gantung baju semua. Okay. Bawah dia ni pun ada kosong lagi. Okay lah untuk kita orang duduk 4 hari 3 malam kan. Lepas tu kat sini ada cermin. Ada pemanas air. Water kettle tu kat sini. Lepas tu kita ada apa lagi kat sini. Ada tempat rak kasut. Lepas tu dia bagi slipper juga. Oh ya, dia bagi slipper. Lepas tu dia bagi payung weh. Sebab kat sini kan macam hujan-hujanan. So korang boleh lah payung tu. Sinki dia memang cantik gila. Sumpah on top gila weh. Lepas tu ada tempat. Dia bagi baldi khas untuk tempat untuk cuci kaki. Siap dengan dia punya tu. Kalau korang nampak tu uncang untuk rendam untuk cuci kaki. Lepas tu yang ni ada cawan. Ada apa tu, lap mulut untuk towel lap mulut, lap tangan ke. Lepas tu yang ni dia bagi shower cap. Okay. Lepas tu ada sabun lah. Sabun cuci tangan, shampoo, sabun badan standard. Dekat dalam ni sendiri pun ada plug. Ada tempat gantung. Ada tempat untuk gantung tuala semua. Lepas tu kat ni actually tingkap. Boleh nampak luar juga. So kita orang boleh tutup tirai dia lah. Shower dekat dalam ni, jangan risau, still ada water heater. Walaupun tempat ni memang sejuk, beku gila lah. Like 10 macam tu kot, berapa darjah Celsius. So siapa macam, lepas tu ada ni tau, pipe yang bawah macam ni. So macam kalau korang nak angkat semayang ke apa, senang. Tengok lah, dapat ada untuk yang pipe ni juga. So I'm not really sure function dia untuk apa. Maybe sebelum ni dia fikir untuk pipe ni, pipe mesin basuh sebenarnya. Maybe sebelum ni dia fikir untuk letak mesin basuh kot, tapi cancel. So yang ada shower dia. Lepas tu yang tu memang heater dia lah. Okay lah, just nice. I think bilik ni satu malam dalam 300 lebih. Is okay lah. Sebab cantik, just nice. Ni kita tengok dua orang buat apa. Dadah. Saya nak pergi ke kereta sekejap. Nak pergi ambil barang tadi. Pukul 5. Sekarang pukul 5:30. Tapi dah gelap kat sini. Inilah. Atas tu ada lagi tau bilik-bilik lain. Dia awak, aku tak boleh bayang kalau kita bilik atas tu. Lagi semput weh. Ni memang bilik kita lah. Ada 2 bilik kat sini. Bawah tu pada lagi bilik lah. Cantik gila weh. Besok kalau aku ambil gambar sini. Bawah tu sebenarnya tu kan Gunung Ganang. Yang kabus tu. Sebab kabus tu tak nampak. Harap cuaca besok cantik lah. Yang nampak awan berkepuh tu. Sejuk gila weh. Siapa yang berenang tu aku tabik spring kat dia. Sejuk gila.